Hei, kau pakai kalau dengan kawan aku. Mau tak saya sengaja. Kalau kau nak kau maafkan, kau bagi duit dulu. Dia tak ada duit. Tangan kau. Ya apa? Itu dia nanti satu-satunya. Ada kita kita. Kita pernah wasiat. Bye. Kakak, tadi ada orang bully saya je. Hah? Siapa? Ada seorang badan besar-besar, lepas tu seorang lagi badan kurus. Ish, Dia ambil duit saya. tu apa nanti aku tolong ya? Okey. Kenapa korang budi dia? Mana ada orang bully dia? Budi ni kan tak baik. Dapat memberi kesan kepada mangsa. Mangsa nanti akan menjadi kemurungan dan suka bersendirian. Lepas tu, dia akan jadi mental. Kau tak kesian ke kat dia? Kak nak kau lagi minta maaf kat dia sekarang. Jadi kau baru ambil duit kau. Bolehlah aku maafkan. Bukan